Ibu dan Curi yang dihormati sekalian. Kami daripada Sekolah Kebangsaan Hamzah ini mempersembahkan sebuah aplikasi yang dibangunkan khas untuk membantu pengguna membuang sampah tepat pada waktunya. Aplikasi kami direka mengguna MIT App Inventor dan diberi nama BinBuddy kerana seperti seorang rakan baik. Aplikasi ini akan sentiasa mengingatkan kita untuk menjaga kebersihan persekitaran. Dengan itu, izinkan kami memperkenalkan BinBuddy, aplikasi kecil yang membawa perubahan besar. Masalah utama yang kami kena pasti adalah ramai orang terlupa untuk membuang sampah pada waktu yang sepatutnya, terutamanya di rumah. Kadang-kadang jadual kutipan sampah tidak. 3, 4. Masalah utama yang kami kena pasti adalah ramai orang terlupa untuk membuang sampah pada waktu yang sepatutnya, terutamanya di rumah. Kadang-kadang jadual kutipan sampah tidak diingati dan menyebabkan tong sampah penuh atau berbau busuk. Situasi ini boleh menyebabkan pencemaran, pembiakan lalat dan menjejaskan kesihatan serta kebersihan persekitaran. Masalah ini juga sering berlaku kerana tiada sistem peringatan yang mudah digunakan oleh semua golongan, termasuk kanak-kanak dan warga emas. Oleh itu, kami mengambil inisiatif untuk membangunkan sebuah aplikasi yang boleh memberi peringatan kepada pengguna supaya membuang sampah tepat pada waktunya dengan cara yang mudah, menarik dan menyeronokkan. BinBuddy mempunyai potensi besar untuk digunakan secara meluas dan pelbagai golongan masyarakat. Aplikasi ini bukan sahaja membantu mengingatkan pengguna membuang sampah tepat pada waktunya, malah ia juga untuk membentukkan tabiat hidup kita untuk menjadi lebih bersih dan teratur. Aplikasi ini sesuai kepada pengguna seperti pelajar, keluarga dan warga emas. Reka bentuk yang ringkas dan mesra guna. Aplikasi ini mudah difahami dan digunakan. Pada masa hadapan, aplikasi ini boleh ditambah baik dengan tambahan seperti sistem ganjaran, kalender mingguan atau pilihan jenis peringatan. Projek ini mampu memberi impak positif kepada masyarakat dan alam sekitar.